Okey, kalau korang tengok ini adalah pola 6 panel skirt, 6 panel skirt. Okey, pola panel skirt ni dia macam kain duyung, cumanya dia berpanel lah macam ni. Berpanel tu dia macam apa? Ada jahitan tulang tu kan. Dia macam divide kepada dua kat sini. Dia asalnya daripada kurung mermaid skirt, tapi kita belah dia supaya dia jadi lagi kembang. So dia akan kembang lagi dekat bahagian bawah compare dengan mermaid skirt. Kalau saya suka lagi 6 panel ni sebab dia ada tulang. Kita nanti kena jahit yang ni kan, cantum balik ni kan. Bila ada tulang tu, dia buatkan korang punya skirt yang kembang tu tak akan terselak bila ditiup angin. Kalau mermaid skirt biasa tu ditiup angin terselak, yang ni kurang terselak. Okay, kalau berminat korang boleh grab pola 6 panel skirt ni dekat Shopee, link yang saya bagi dekat dalam video ni. Okay, senang jahit pola ni, dia tak susah pun. Just cantum-cantumkan dia dan dia lebih kembang, lebih selesa untuk berjalan, lagi secure sebab ada tulang bila kita jahit tu. So korang akan dapat macam ni lah. Yang ni bahagian side front skirt, yang ni bahagian center front skirt. Front dengan bahagian depan dan belakang pola dia sama sahaja.